Di selatan Peru terletaknya Nazca Lines, satu misteri purba yang terus membingungkan dunia. Antara sekitar 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi, masyarakat Nazca menghasilkan ratusan garisan dan geoglif gergasi di padang pasir dengan mengalihkan lapisan batu gelap untuk mendedahkan tanah yang lebih cerah di bawahnya. Geoglif ini membentuk pelbagai imej, termasuk burung, monyet dan labah-labah, namun kebanyakannya hanya dapat dilihat dengan jelas dari udara. Sehingga hari ini, tujuan sebenar pembinaannya masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya ia berkaitan dengan upacara keagamaan, sumber air, atau pemerhatian astronomi. Walaupun teori makhluk asing sering diperkatakan, tiada bukti saintifik yang menyokong dakwaan tersebut, menjadikan Nazca Lines kekal sebagai antara misteri arkeologi paling terkenal di dunia.